الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة من أهل السنة والجماعة. الحمد لله الذي جعلنا من عبادك الصالحين الموحدين الموحدين المباركين برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada hakikat ahli sunnah ni tertib molekna, kita akan tubik ada kitab. Sikit lagi tubik ada sebuah kitab. Kita tertib cara ni dulu, hak mari dalam ni dah. Baru ni kita baca dah dalam yang pertama tu kata bagaimanakah ahli sunnah wal jamaah ni di celah-celah berbagai-bagai ujian manusia pecah belah. Nah, pecah belah banyak. Lepas pada Nabi mati, pecah belah pasal dia ada sunnatullah ni. Kan Nabi ada tu ya ummatan wahidah. Bahawa Nabi mati, pecah lagi. Nabi sendiri ayat dalam hadis sahih dia. Kata, berlakunya perpecahan. Bila berlaku perpecahan, maka hendaklah kau pegang sunnah aku. Fa'alaikum bisunnati. Itulah yang puak-puak belakang tak. Ahli sunnah wal jamaah bukan Nabi, tak nama ni. Puak kurung belakang dah. Katanya dalam tabi'in dah wa ni. Ahli sunnah, ahli yang duduk dengan sunnah menurut pesanan Nabi. Dalam hadis sahih dia, sama adakah hidup berlakunya, ya maka alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin mahdiyyin. Maupun lepas mati pun akan temu berbagai-bagai pecah belahnya. Mung jaga pergi sunnah malah. Belah dia pecah belah pasal dia. Syaitan dia kerja kuat. Kalau masa Nabi dah boleh dukung lagi. Bahawa Nabi tak ada kekuatan nak jaga pecah belah belah sini. Pesan Nabi, naklah kau pegang dengan sunnah aku. Lalu tu orang yang betul tu, dia gelar dia ahli sunnah. Wal jamaah, sertanya berjemaah. Ahli sunnah tak boleh berjemaah, tak sejemaah. Nabi lagi jemaah. Padahal Nabi nak jalan seorang dia pun tak apa. Dia tu menerima wahyu dari Allah. Tapi dia ambil Abu Bakar, Umar, Uthman jadi orang yang duduklah jemaah. Pimpinnya tu. Kiadah. Nah, puak orang panggil K6 tu. Ya berjemaah daripada masa Nabi. Lalu tu dia kata, alaikum bil jamaah. Hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis sunnah atau bis sunnati, alaikum bil jamaah. Dua-dua tu puak-puak belakang ambil pun jadi ahli sunnati wal jamaah. Tapi ya tak sunnah dulu nah, ahli sunnah wal jamaah. Ingat malah. Jangan ahli jamaah was sunnah, jangan bukan. Jemaah belum sunnah tak boleh. Kena sunnah dulu baru pergi jemaah. Nah, main nak pergi puak semacam tak boleh. Sunnah kedak kita kalau sunnah siapa buat puak sunnah. Kalau tak sunnah jangan jemaah mari, jangan jemaah tak hari kalau tak ada sunnah. Jemaah dalam Islam tidak akan berlaku kecuali atas landasan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tak boleh jalan melainkan dengan cara berjamaah. Dua tu ya sakut. Tak ada contoh bagi sunnah melainkan berjemaah. Semaya jemaah tu sunnah tu. Semaya jemaah sunnah kepada jemaah dah tu. Ada tak email seorang tak boleh tak email dua orang. Bahawa tak email salah kena kata pakat-pakat beki, bukan pakat turut hak salah. Nah, kita ni sedak turut hak salah. Tak email salah pun dia tak kata apa. Kita kena kata juga kita email kata betul ni tak molek buat gini. Kita kena baiki tak email yang salah. Subhanallah. Retina pun suruh tepuk tangan. Nah, kerana suara dia tak molek. Nah, lalu itulah cara berjamaah. Cara berjamaah ialah atas sunnah.
atas sunnah Nabi, jemaah tak terima kalau tidak sunnah Nabi. Itu makna ahli sunnah wal jamaah ya. Hak dua ni kita baca siapa lana dah. Siapa di katanya akidah asas bagi sunnah. Muka dua tu dah. Muka dua hak terik dulu. As-sunnah dalam pengertian ini adalah mencakupi semua lapangan hidup. Akidahnya, ibadahnya, pergaulannya, dakwahnya, pendidikannya, politiknya, ekonominya. Maksudnya, sunnah belaka. Nabi tunjuk belaka lapangan hidup manusia. Banyak dengan sikit yang Nabi tunjuk. Cuma pada setengah-setengah masa as-sunnah digunakan hanya kepada usuluddin. Itu atas penggunaan pemakaian orang as-salafus salih dulu tu sunnah bab akidah ya. Dalam masalah akidah sahaja penggunaan ini adalah berlaku pada kurun yang ketiga Hijriyah. Kerana apa? Kerana di zaman itu lahirnya banyak firak, puak yang berdasar pada akidah tak betul. Yang menyeleweng di segi akidah seperti Mu'tazilah, seperti Rafidah, seperti Ahlil Kalam dan sebagainya. Yang mula mari kurun yang ketiga dah bagian ni nah. Kurun ketiga. Pada Nabi mati 2 kurun dah. Baru bagian ni duk flow tu baik mari. Lalu tu pegang sunnah. Sunnah ni ma'ana alaihi aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Tu baik situ. Akidah Nabi dan akidah sahabat. Supaya nak leak daripada akidah Mu'tazilah, Rafidah ni puak Syiah tu lah pegangnya pelik-pelik ke apa tu. Mu'tazilah ni bahasa Indo lah. Bahasa ada sesungguh pegangnya tempat-tempat kita pun ada ke pegangan Mu'tazilah lagi. Ahlul Kalam ni berlama pak kita pasal dia dah. Dikira satu bukan daripada ahli sunnah Rafidah. Ahlul Kalam bukan pada ahli sunnah. Nah, Mu'tazilah bukan daripada sunnah. Ini jelas mula. Saya hari ni kitab-kitab royak lah saya hari ni dah. Dan sebagainya. Berkata Ibnu Rajab, ni ulama-ulama dulu belaka ni. Dan banyak dari kalangan ulama mutaakhirin ini mereka menentukan nama as-sunnah kepada perkara yang berhubung dengan akidah sahaja. Ni yang nak mari buku akidah ni sahabat yang ngiduk terfokus kepada akidah ya. Padahal ahli sunnah mengandungi belaka. Tapi kalau akidah tak pakai, hak lain tak boleh. Itu makna gitu. Kerana sesungguhnya ia adalah asal agama yang mana orang-orang yang menyalahinya adalah di dalam bahaya yang besar. Ning Ibnu Rajab tua kepada Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, muka surat dia 230. Buka tengoklah kalau siapa nak berjelas lagi dah. Itulah sebab ni saya wari ulama taning sikit betul ni. Berkata Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, akidah An-Najin ya dalam Usuluddin kita ni terkenal di kalangan orang-orang pondok pun. Muka surat 137 dah. Ya katakan Syekh Zainul Abidin ni, dan tiap-tiap kejahatan itu hasil ia pada mengadakan bid'ah. Orang yang khalah di segi akidah. Orang berat Datuk ni. Yang murih ke orang khalah. Nah, artinya orang yang terkemudian daripada kurung yang ketiga. Hak ia belakang kalimah ia saya tak ada potong dak ambil ayah lalu dah. Ni
Ni Tok Syekh Tan yang terkenal juga lah. Syekh ni. Nah. Di zaman itu apabila disebut ahli sunnah, maka yang dimaksud dengan perkataan itu ialah perjalanan mengenai akidah dan usuluddin sahaja. Sebut atas ahli sunnah tu sakut dengan akidah ya. Masa tu. Walau bagaimanapun, ahli sunnah di setiap masa tetap berasaskan akidah yang sebenar. Dan asas diantibarkan ahli sunnah adalah pada masalah akidah, bukanlah fiqhiyah. Apa tu fiqhiyah tak apa. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tu boleh terima belaka, tak ada salah sekapa. Nah, tak ada salah tu. Sebab bukan waktu ia tak ada masuk dalam benda sah, ia pecah banyak tu. Akidah ya sah ya betul. Berasaskan usul bukan furu'. Namun begitu bukanlah berarti dibiarkan masalah ibadah atau fiqhiyah atau furu' menurut sekehendak hawa, bukan juga. Kena pakai dalil daripada Quran dan Sunnah juga. Ibadat pun, fiqhiyah pun, furu' pun. Bahkan dijadikan ibadah furu'iyah juga naklah terikat dengan sunnah. Di mana pernah para sahabat radhiyallahu anhum berterus terang seperti mana berkata Huzaifah bin Al-Yaman. Ni tengok malakna Huzaifah ni sahabat nah. Terkenal Huzaifah ni sahabat. Yang berat dia berahi cari-cari besing fikir pelat-pelat banyak Huzaifah. Dia katakan kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan fattaqullah ya ma'syaral qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Ini dalam Al-Ibanah Ibn Battah. Dah sebut perkataan Huzaifah bin Al-Yaman. Ulama-ulama pakar benar perkataan lah ni. Maksudnya malah mana? Tiap-tiap ibadat yang tidak beribadat dengannya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu beribadat dengannya. Kalau ibadat janganlah, kalau adat lah gila ada mana adat. Adat tak ada. Nah, kalau ibadat jangan. Bahasa niat atau ibadat tak boleh. Kerana barang yang sahabat Nabi tak ada beramal, tak ada beribadat dengannya, jangan kamu beribadat dengannya. Ini sahabat lagi. Sahabat lagi. Sahabat nama Huzaifah. Sebab apa? Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Kerana sesungguhnya angkatan pertama tidak tinggal sedikit pun peluang nak bicara tambah lagi, tak ada dah. Sekat tu cukup dah agama zaman tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tu dalam Quran, dalam hadis sahih tu jalan dah, cukup dah. Tak usah dah ambil luar pada Quran dan luar pada hadis sahih jangan. Di segi ibadat khususnya, fattaqullah, maka takut olehmu kepada Allah. Ya ma'syaral qurra, hei orang-orang duk baca Quran. Masa dulu ma'syar qurra ya, tak ada kitab lain. Tak ada kata ya ulama, tak. Masya-Allah. Khudhu tariqa man kana qablakum. Ambil olehmu akan jalan orang yang sebelummu. Sebelummu jalanlah mana? Iaitu jalan Nabi dan sahabat-sahabat besar itulah. Ni siapa kecek ni? Huzaifah. Huzaifah sahabat.
Sahabat kecek kata khudhu tariqa man kana qablakum, makna Nabi dan sahabat-sahabat besar. Hak Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Nyatu yang Nabi buka. Tak ada buka dah hal lain berdatu dah. Ambil ilmu sunnah aku, sunnah puak-puak 4 orang tak Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dah. Tu sini yang kata khudhu tariqa man kana qablakum. Mana kata qabla Abu Huzaifah ni biar. Puak-puak tua-tua sikit daripada kalangan sahabat. Biar ya sahabat juga, okey? Ya kemudian sikitlah sahabat dia tu. Nampak tak? Terimalah jalan dan cara ibadat dari orang sebelum kamu. Sebelum daripada Abu Huzaifah ni, iaitu puak Nabi dan sahabat tua. Yakni jangan kamu reka-rekakan lagi, jangan hidup ngekah. Sudah tentu bahawa yang dimaksud oleh Huzaifah sebagai sahabat dengan orang yang sebelum kamu tu di sini ialah Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin atau kibarus sahabah, sahabat-sahabat tua. Kerana yang berkata ini adalah Huzaifah sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW. Namun begitu, naklah kita ketahui bahawa bersalah pendapat mengenai hal seorang atau fiqhiyah di antara para fuqaha mazhab fiqhi yang termasyhur dan muktabar itu tidaklah dianggap sebagai perpecahan kepada firqah yang sesat sama sekali. Apa saying forok ni tak ada jadi pecahan pasal sesat dak lah. Itulah penegasan Ibnu Battah bukan Battah dah, Ibnu Battah dan lain-lainnya lah, itulah kata belaka apa. Tu dia. Sebab itulah maka tidak khilaf di kalangan ulama Islam bahawa sekalian imam-imam bagi mazhab fiqh yang berempat itu adalah daripada ahli sunnah wal jamaah belaka waktu tu. Walau tak serupa pendapat Ibnu Ahmad Hanbal dengan Syafi'i dengan Hanafi dengan Maliki, tak apa. Semua tak apa, benda furu' yang tidak diberatkan oleh ulama salaf katanya dan mening puak bid'ah dak. Karena mereka itu walaupun bersalah dari segi masalah-masalah fiqhiyah atau far'iyah, tetapi mereka tidak bersalah atau bertikai di segi aqidatul iman, iaitu aqidah as-salafus salih. Pak orang tu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semua akidah salah belaka. Kita mazhab Syafi'i dah ambil di ponggak di hujung. Tak ambil akidah Imam Syafi'i. Kalau ambil akidah Imam Syafi'i senang. Kita tak saya kacak banyak ni takut balah. Banyak betul-betul gitu ya. Lepas tu nama nak berkacak lah, mana berkacak gila buat demo tu. Ni saya royak ni kalau salah tolong beki ni. Kalau salah tolong ogi dah pat-pat demo dia rasa salah tu belajar beki mari. Kerana mereka itu walaupun bersalah dari segi masalah-masalah fiqhiyah atau far'iyah, tetapi mereka tidak bersalah dari segi akidah as-salafus salih. Dan sekalian mereka masing-masing mencelakan ilmu kalam. Ulama pak orang tu celah belaka ilmu kalam. Apa itu ada buat sini ilmu kalam dah panggil. Nak buatlah ya Allah. Hak ni jelas molek semua. Hak nombor 1 sekali serai ilmu kalam ni Imam Syafi'i nombor 1 ni kat Allah. Boleh benar ilmu kalam dia. Yang merupakan asas penyelewengan bagi setengah cabang akidah al-khalah ni. Setengah bukan semua dah. Itu dia. Oleh itu amatlah salah bagi setengah orang yang berpengaruh dengan mazhab, salah satu mazhab dan mazhab fiqhiyah yang berempat, Hanafi baik, Maliki baik, Syafi'i baik, Hanbali baik, di mana mereka hanya ikut imam mereka di segi masalah fiqhiyah saja. Tak patut, tak bagus itu.
Tetapi mereka tidak mempelajari dan tidak ikut akidah-akidah imam mereka. Tak. Turut khas maya, ha puasa tak turut ha akidah Imam Syafi'i. Tak berani nak buka kalau bab akidah Imam Syafi'i. Buka tu pun selalu dah. Allahu Akbar. Pakai ada pekuk tu. Pakai ada pekuk. Jaga benar. Allahu Akbar. Bahkan mereka tinggal akidah ahli sunnah wal jamaah yang imam-imam mereka berpegang secara tidak syak lagi. Ini ijma' dah ni. Ada syak sikit apa dah. Tak boleh nak ayat kata mulai lama ni sampai 300 tahun. Ya pasal dia dah buat ni. Ada syak sikit apa dah lah. Ada apa lagi yang berpegang dengan akidah berasaskan ilmu kalam yang sangat dicelakan oleh para imam yang berempat dengan celaan yang amat berat sekali. Terutama Imam Syafi'i yang paling kuat dari kalangan imam-imam mazhab fiqhiyah yang empat di segi menata ilmu kalam. Ya, tengoklah Fathul Bari juzuk 13 muka 253. Tengok situ. Saya kata ni semua ambil dah orang belaka, tak ada kata sendiri nah. Mari tengok Abdul Qadir Mandili pula. Berkata Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Al-Muttalib Al-Mandili. Orang Indonesia tu guru pada orang tani belaka ni. Orang tani balik dia nak murid dia belaka. Abah saya nak murid dia lah. Dalam bahasa asalnya. Ni bahasa asal dia dah ni. Saya tak ada tambah, tak ada kurang, ada bahasa asal dia. Dan ia katakan, mari dengar Syekh Qadir kata. Dan tiada ada syak pada bahawasanya sekalian imam yang empat itu daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak ada syak dah tu ya kata. Tak Syekh Qadir kata. Dan barang siapa mengikut akan mereka itu pada segala kesimpulan imam, nasihat adalah ia daripada ahli sunnah wal jamaah juga. Kalau turut dari segi akidah tu lah. Adapun mereka yang mengikut akan mereka itu pada segala masalah furu' tetapi menyalahi ia akan mereka itu pada usuluddin. Tengok. Datuk Syekh Qadir kata. Maka tiada ada ia daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa ayatlah. Datuk Qadir sendiri pun tak wih kat kata panggil ahli sunnah jamaah weh. Orang yang tak support akidah dengan Imam Syafi'i. Nah, maknanya pasal ahli kalamnya mela ni. Saya tak nak kata ni Imam Syafi'i, Syekh Qadir kata ni nah. Jangan kata saya kata nah. Seperti Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari dia pegang mazhab Syafi'i tapi akidah bukan mazhab Syafi'i. Bukan ahli sunnah. Dia hukum tak Zamakhsyari bukan ahli sunnah. Ahli tafsir terkenal Zamakhsyari ni. Adalah ia masalah furu'. Dia tak tahu Syafi'i ke ni. Mengikut akal Imam Abu Hanifah ya furu' Zamakhsyari. Tetapi pada kesimpulan imam mengikut ia akan mazhab Mu'tazilah. Itu mazhab Mu'tazilah. Maka Zamakhsyari bukan ahli sunnah. Kumpulan-kumpulan yang bersalah pendapat di sudut ijtihad fiqhi tidaklah dinamakan firqah. Bukan. Kalau fiqhi dah, kalau perpecahan segi bab fiqh, tak. Tetapi dinamakan mazhab, dia tak panggil firqah. Kalau firqah, bahaya. Salah lah. Firqah ni tak molek. Kalau mazhab tak apa mazhab. Perjalanan ni panggil. Yang mana kalimah mazhab di isi istilah syarak tidaklah dicela seperti kalimah firqah. Wallahu alam. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, ni fuacu Imam Syafi'i belaka ni. Masa-masa Imam Syafi'i belaka ni. Dia katakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Zaman tu ghuraba dah. Zaman Imam Syafi'i itu puak dia ghuraba dah, puak panggil ahli sunnah. Hendaklah kamu pesan memesan dengan berbuat baik terhadap ahli sunnah. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang yang dagang dan ganjil masa tu. Masa Abbasiyah tu habis gain. Puak Mu'tazilah kuat benar masa Abbasiyah. Tu masa dalam 300 tahun juga. Lebih dah sikit lah Abbasiyah ni.
Sampai 400-500 tahun dah dia pun. Nah, maka Pak Ning ni ada orang nak buat. Ya timbul di palah gitu. Pak kita nak hapus tak boleh. Tak sar kaca hapus lah. Cuma tak sar kaca turuk lah pasal tu. Dah tahu dah pasal tu. Kita usah turuk. Pasal tak usah hapus. Ya ada lagi kitab situ. Waktu ya ada lagi kitab juga. Nah. Bukanlah lu tafsir Zamakhsyari itu bukanlah lu. Nah, kalau asal nak turuk pergi nak kanak tu. Nah, tapi kalau kita kirahlah lu sungguh kita turut apa bagi hak tak seperno mana. Kita turut hak seperno lah. Ni zaman tu bukan zaman Ibn Taymiyah ni belakang ni dah. Dok kata Wahabut. Kita dah ambil hak dapat nu. Masa kurung yang 15, kurung yang kedua, ketiga nu kita. Ambil zaman Nabi kita dok khabar dia nu. Bukan kita Wahabi zaman belakang nama kurung yang 10, 11 dah. Dak nah. Siapa kata kita Wahabi, dia adalah bohong. 2 kedi. Kedi bohong, kedi ngupak. 2 kedi jaga malam dah. 2 keratung situ. Nah, pergi cari temu di akhirat esok lah. Nah, jangan kata berhenti kata nah. Sebab kita ni tempat kita sana. Muhammad Abdul Wahab tak ada beranak lagi. Nah, Muhammad Abdul Wahab ni kurung yang ke-12, 13 dah. Tak ada. Nah, insyaAllah ta'ala. Hari ini kurung yang kedua, ketiga kita. Ini tempat sandara kita dah. InsyaAllah minggu depan kita masuk hakikat ahli sunnah hak barulah. Nah, masuk sikit boleh hari ni. Walau bagaimana banyaknya istilah penggunaan kepada makna as-sunnah, namun hakikat as-sunnah adalah tidak keluar dari lingkungan perjalanan Rasulullah SAW atau apa yang dibawa olehnya, dan tidak dibangsakan as-sunnah atau tidak diintimakkannya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya sunnah. Ya tidak sakut Nabi semacam. Bukan ada telucuk dan Nabi tak sebut atau ahli sunnah. Sama ada as-sunnah ada 4 faham. Bukan saya wari bahawa dalam minggu tazkirah hak 298 tu atau wahyu hadis Rasulullah atau wahyu yang lain dari Al-Quran seperti pendapat yang pertama. Itu makna lawan kepada sunnah tu ialah Quran. Dia panggil hadis. Sunnah juga. Nah, as-sunnah Al-Quran was sunnah. Al-Quran was sunnah. Itu ya 2 tu. Atau sunnah ialah Islam atau perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau disyaratkan bagi sebagai ad-din yang selaku lawan pada bid'ah. Ini bahaya ni. Menurut pengertian yang kedua. Dulu kita fahamkan. Atau as-sunnah ialah perkara sunnah atau mandub yang merupakan satu juzuk dari amalan Rasulullah SAW atau arahan yang tidak wajib dan tidak fardu menurut pengertian yang ketiga dulu ni. Dalam lembaran dulu ni. Ini yang ketiga dah. Atau as-sunnah ialah jemaah Islam yang bukan Syiah. Sunni Syiah tu suku pula mana sunnah lah tu. Ya 4 pengertian sunnah kita bukan. Menurut pengertian yang terakhir, cuma berlainan pandangan dan masalah penekannya di si as-salafus salih berdasarkan juz'i dan kulli bagi hakikat kalimah as-sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itulah kali ini insyaAllah kita baca minggu depan pula bagaimanakah hak sebenarnya sunnah dan bid'ah yang kita pakat duk ngaji belaka dah. Mudah-mudahan ya Allah tunjuklah jalan yang sebenar kepada umat kami akan gapakah sunnah yang sebenar dan bagaimanakah ahli kalam yang sebenar supaya kita jauh daripada imam hak bagai Imam Syafi'i duk cerca zaman dia. Jangan kita kena cerca oleh Imam Syafi'i, kita duk mazhab Syafi'i duk kena cerca ke dia, tak kenalah kita ni. Kecuali kita halih daripada ahli kalam panggil ahli gapo, ahli sunnah lah. Berkata bukan ahli kalam, ahli sunnah. Ahli sunnah tu sunnah Nabi lah. Akidah Nabi lah mana? Akidah kata sama ada Ar-Rahman ala al-istawa, sama ada lain-lain semua pun hak Nabi faham lah mana, kita ambil tu. Mudah ya nah, tak ada payah sikit abuk kali. Hai umat Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.